China dan India adalah pendatang haram. Mereka bukan anak bumi negeri ni. Mereka pendatang yang dibawa macam Indon sekarang lah. Macam Myanmar, macam Bangladesh, macam tu lah. Orang Melayu. Cuba bayang kita punya pandangan kepada Myanmar, Indon tu okey lagi. Pasal nampak macam saudara kita. Masih hidung kemit, bibir tebal lagi. No? Yang Nigerianya, yang Myanmarnya, yang kita tengok dia pun kita rasa ni pendatang. Kita tak pernah iktiraf mereka sebagai. Macam tu lah orang Melayu zaman tu. Bila dia tengok Cina, dia tengok India, dia rasa ni pendatang. Bila British masuk, mereka bawa masuk kedua-dua ni. Tu satu. British bawa masuk pendatang. Dan mengikut hukum perundangan antarabangsa, pendatang yang dibawa ini adalah warga British. British kalau tak diterima mereka sebagai warga negara, mereka kena balik ke British. Macam Hong Kong. Itu satu. Kedua, apa yang British buat, yang Portugis dan Belanda tak buat, British cuba laksanakan undang-undang dia. Daripada undang-undang kutip cukai sampai undang-undang jenayah, sampai undang-undang pentadbiran, semua dia nak masukkan undang-undang dia. Sebab itu ulama-ulama masa tu bangkit menentang. Bukan Tunku Abdul Rahman. Yang bangkit menentang Datuk Bahaman. Yang bangkit menentang Tok Janggut. Yang bangkit menentang Hasan Limbong. Yang bangkit menentang Tok Datuk Sagor. Yang bangkit menentang Datuk Maharaja Laila. Yang bangkit menentang di Sabah Pendekar Saleh, Pendekar Rauf. Mereka ni semua ulama. Mereka menentang kerana pertama, kemasukan pendatang asing, pendatang haram ni. Kedua, kerana undang-undang Islam yang selama ni diamal oleh orang Melayu nak dimansuhkan. Sebab tu mereka menentang. Jadi diadakan rundingan nak merdekakan Melayu. Rundingan dia very simple. Kami akan beri kamu kemerdekaan, tapi kamu kena terima dua benda. Kamu kena terima perlembagaan ini, dan kamu kena terima India dan China pendatang haram ni sebagai warga negara kamu. Kalau kamu boleh terima tu, kami akan beri kamu kemerdekaan, dan kami pastikan hak-hak kamu sebelum ini dikekalkan. Itu je social contract ni. Social contract kita dengan China, dengan India ni, ialah kami akan terima kamu sebagai warga negara. Sebagai balasan, kami akan dapat kemerdekaan, dan kami akan dapat balik keistimewaan kami. Sebab tu perlembagaan digubal begitu rupa. Sebab tu kalau orang bukan Islam cakap banyak, nak pertikai hak kita, duk guna social contract, kita boleh kata tak ada masalah. Kalau awak nak pertikai hak istimewa kami boleh pertikai hak citizenship kamu. Kalau kamu tak suka dengan hak istimewa kami, tak apa, bagi balik citizenship, kami akan hantar kamu balik, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak duduk di sini, kamu kena hormati social contract tu. Kami terima kamu pendatang haram sebagai warga negara kami. Kamu kena hormat agama kami. Kamu kena hormat hak keistimewaan bangsa kami. Ni social contract. Sebagai menghormati penerimaan orang Melayu masa tu, China dan India sebagai warga negara, maka British buat perlembagaan dengan bukan memberi hak-hak tu, dengan mengesahkan hak-hak tu. Sebab tu ada contoh artikel 3. Artikel 3 sebut Islam agama persekutuan. Mana ada perlembagaan sekular sebut agama? Tuan-tuan carilah mana-mana negara yang sekular yang sebut agama. Tak ada. Tapi perlembagaan kita sebut Islam agama persekutuan. Artikel 3. Artikel ketiga selepas perlembagaan. Maknanya artikel yang sangat penting. Awal-awal artikel dia sebut Islam agama persekutuan. Sekadar mengesahkan bahawa memang negara ni orangnya dulu menganut agama Islam. Ni satu. Kedua, mereka menyatakan menghormati, mengiktiraf kamu adalah orang Islam, Melayu adalah orang Islam, maka kami menyatakan agama orang lain tak boleh didakwah kepada kamu. Kan? Artikel 11.4. Orang lain tak boleh dakwah agama lain kepada kamu, orang Melayu yang beragama Islam. Tetapi kita sebagai social contract, walaupun kita orang Melayu beragama Islam dan orang lain tak boleh kacau agama kita, tapi kita menghormati kamu India, Hindu, kamu Cina, Buddha, kami hormati kamu boleh menganut dan mengamal agama kamu dengan jaminan kebebasan, kami tak kacau. Itulah di artikel 11.1. Dibeletak di artikel 12, mengiktiraf, menginsafi bahawa bumi ini bumi orang Melayu, hasil bumi adalah hasil bumi orang Melayu, maka
maka dikatakan bahawa mana-mana kerajaan yang memerintah negara ini wajib membantu semua institusi, semua yayasan, semua pertubuhan yang berteraskan Islam atau Melayu. Agama lain tak dapat, bangsa lain tak dapat. Kalau orang Melayu nak buat surau, kerajaan kena bagi. Kalau orang Melayu nak buat sekolah agama, kerajaan kena bayar. Kalau orang Melayu nak hantar anak dia pergi belajar luar negeri agama, kerajaan kena tanggung. Kalau orang Melayu nak bina masjid, kena bagi. Artikel 12 menyatakan bahawa kerajaan yang memerintah wajib membantu orang Melayu dalam hal-hal pertubuhan dia, sekolah dia, institusi dia, dan apa juga yang ada kaitan dengan bangsa dan agama orang Melayu. Yang kata ada sekolah ke Cina, ada sekolah kebangsaan Tamil, ni semua tak ada dalam undang-undang. Betul-betul cerita tak ada dalam undang-undang. Dalam perlembagaan tak ada sebut pun orang Cina dan orang India berhak kepada sekolah dia sendiri, berhak kepada bahasa dia, tak ada. Ini kita pandai-pandai bagi. Sebab kita nak bertolak ansur sangat, kita bagi. Kalau ikut betul-betul, kalau ada di kalangan tuan-tuan ni pergi cabar dekat mahkamah, mana dia hak kamu untuk menubuhkan sekolah Cina ni? Tombang. Tombang. Tapi sebelum sekolah tu tombang, tuan-tuan akan di ISA kan dulu. Ya. Sebab mengganggu ketenteraman negara. Sebab tu sekolah Cina, sekolah India, sepatutnya kerajaan tak boleh bantu. Tapi kerana atas dasar tolak ansur tu saja. Diletak di artikel 74 jadual 9 senarai 2 mengiktiraf, menginsafi bahawa orang Melayu sebelum ini mengamal undang-undang Islam dalam hal perkahwinan dia, hal perceraian dia, hal pusaka dia, hal keluarga dia, hal amanah dia, semua dia menggunakan undang-undang Islam. Mengiktiraf hak itu, mengesahkan hak itu, maka ditubuhkan Mahkamah Islam yang melaksanakan undang-undang Islam ini, dipanggil Mahkamah Syariah dengan bidang kuasa di bawah artikel 74 jadual 9 senarai 2. Orang Melayu ada undang-undang, ada mahkamah dia sendiri, dipanggil Mahkamah Syariah. Mahkamah ni dia bersifat parallel dengan Mahkamah Sivil. Artikel 121A sebut Mahkamah Sivil tak boleh kacau Mahkamah Syariah. Ni British mengesahkan kedudukan kita. Artikel 153 mengiktiraf bahawa hasil bumi negara ni dalam hak orang Melayu. Petrolnya, biji timahnya, hasil sungainya, hasil lautnya, hasil udara, hasil tanaman, hasil balak, semua ni adalah hak orang Melayu. Negeri ni dia punya. Maka artikel 153 mengesahkan bahawa orang Melayu berhak kepada hak istimewa, hak kepada permit, hak kepada lesen, hak kepada beasiswa, hak kepada kerja, hak kepada perkhidmatan kerajaan, hak kepada nak pergi luar negeri, hak kepada, semua ni diberi hak kepada orang Melayu kerana mengiktiraf ni negeri orang Melayu. Artikel 160 mengiktiraf bahawa orang Melayu ni adalah beragama Islam, maka dinyatakan secara khusus yang dimaksudkan dengan Melayu adalah mereka yang bercakap Melayu, mereka yang berbudaya Melayu, dan mereka yang beragama Islam. Nampak? Mana perlembagaan dia letak Islam di peringkat yang sangat tinggi. Sampai ke peringkat di artikel 150. Artikel 150 kuasa yang di Pertuan Agong. Ni tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh ni. Kita baru perasan. Rupa-rupanya yang di Pertuan Agong ada kuasa. Inilah satu-satunya kuasa yang ada pada yang di Pertuan Agong sekarang. Kuasa lain dah tak ada. Kuasa nak tolak akta parlimen, kuasa nak bubar parlimen, kuasa nak pecat Perdana Menteri dah tak ada. Sebab kuasa nak lantik hakim ke apa, semuanya dibuat dengan apa? Yang di Pertuan Agong di atas nasihat Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong di atas nasihat Kabinet. Maknanya yang di Pertuan Agong hanya boleh bertindak di atas nasihat. Tak ada nasihat, tak boleh bertindak. Selagi penasihat 25% ni tak bagi dia nasihat, kau duduklah kat istana tu. Itu maksud dia. Tapi ada satu peruntukan yang di Pertuan Agong boleh bertindak sendiri, iaitu artikel 150.